kasih bang Saya gerak luar. Banyak order sikit hari ni. Benar kata orang dahulu, kasih jangan terlaluan. Sayang biarlah sederhana, takut nanti engkau merana. Assalamualaikum. Kak Farah ke? Ya, saya. Naik kak? Terima kasih. Sama. Dik, kejap. Kenapa kak? Nah, untuk awak. Akak dah bayar tadi. Tak apa, rezeki awak hari ni. Ush, betul kak? Betul. Terima kasih kak. Inilah kehidupan aku. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Semuanya untuk mencari rezeki buat aku dan buah hatiku. Semua orang cakap rumah aku ni besar. Betul, aku tak nafikan. Tapi realitinya, aku hanyalah penumpang di situ. Astaghfirullah, sepah ni. Sayang, awak pergi mana? Kenapa bersepah sangat rumah ni? Hai, awak tanya saya pergi mana? Awak tu pergi mana? Dari pagi tak nampak mata hidung. Awak ingat, saya duduk rumah ni seorang-seorang. Semua ni jadi tanggungjawab saya lah. Saya ni isteri awak, bukan orang gaji awak. Kalau kahwin, buatlah saya dah kahwin. Dah lah, saya lapar. Macam tu pula. Yelah, saya pergi sediakan makan malam awak. Walaupun hidup kami berubah selepas perkahwinan, namun sebagai seorang suami, aku harus berkorban segalanya untuk isteri aku yang tercinta. Sayang, tadi kan tengah abang delivery, ada kak ni baik sangat. Dia bagi abang tips. Boleh lah buat kita tambah-tambah nasi padang sikit. Amboi, lebar betul senyum tu. Akak tu bagi duit lebih ke? Atau abang rasa akak tu cantik? Baguslah tu. Dapat duit lebih. Boleh buat beli makanan sedap-sedap sikit lepas ni. Tak pun. Boleh buat beli barang makeup saya. Tengok tu, kat atas tu. Tak nak habis dah. Semasa ni pula kau nak pancit. Ni tu hal. Panasnya ini. Aduh, jauh juga rumah aku ni. Sabar je lah.
Selamat balik. Kenapa? Sayang, kan tanya pancit. Daripada taman sebelah abang tolak. Ha, itulah. Siapa suruh guna motor lama? Cuba tengok jiran kita dekat sebelah tu. Dah banyak kali dah tukar kereta. Kita ni, kereta pun tak ada. Ish. Yang, tolong banyak. Ish, orang busy lah. Main phone pun busy ke? Awak ingat, saya main phone ni saya saja je ke? Saya buat kerja lah. Yelah. Ni, abang nak tanya. Vacuum dekat mana? Tu, belakang pintu tu. Oh. Okay. Lain kali, pandai simpan, pandailah cari. Nasib baiklah kau cantik. Yang, abang nak pergi kerja ni. Tapi kali ni abang boleh lambat sikit. Yelah, kita kan nak beli kereta. Nanti kalau saya lapar, saya panas je lauk kat belakang tu, okey? Assalamualaikum sayang. Kenapa tu? Waalaikumsalam. Abang, kau nak belikan nasi goreng? Saya tengah lapar ni. Lah, abang kata yang kerja. Abang ada order ni. Chris, awak ni dah kenapa? Customer lagi penting ke dari bini awak ni? Saya cakap, saya tengah lapar. Awak nak saya mati ke bulu ke? Yelah. Saya tunggu kejap. Habis order ni, abang belikan makanan untuk sayang. Sibuk macam mana pun aku, dia tetap akan menjadi keutamaan aku. Tetap akan menjadi tanggungjawab aku. Tetap akan selalu menjadi rumah aku. I love you sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Syasha ke? Ya, betul. Puan, saya pihak polis nak melaporkan yang suami puan telah terlibat dalam kemalangan dan disahkan meninggal di tempat kejadian. Sayang, jangan merajuk. Abang kerja. Sebab tu abang balik lambat. Abang buat semua ni untuk kita. Abang sayang